Warahmatullahi dan selamat tengah hari kat sini. Saya Afani Saleh, peserta misi flotilla di atas kapal Conscience. Kami berada hampir dengan Gaza dah, insya-Allah. Dijangkakan kalau dengan speed ataupun dengan kelajuan kapal ini kami boleh masuk ke Gaza dalam tempoh 24 jam paling awal. Dan bersama dengan saya ni adalah Dr. Fauziah. Kami ni dua-dua pernah kena tangkap. Dr. Fauziah lebih awal 2016 dalam misi Women Go to Gaza, dan saya juga saya ditangkap pada tahun 2018 dalam misi Freedom Flotilla atas kapal Al-Auda. Dua persamaan kami ni pernah ditangkap. Yang keduanya, kami ni dua orang Terengganu. Jadi kita ada ada seorang lagi wakil Terengganu, Dr. Hafiz Sulaiman. Dia berada kat dalam tengah pening. Kita ni dah 2 hari pening, ada yang mabuk kerana laut begitu bergelora. Semalam pun ada sedikit macam ribut sikit lah. Jadi kita nak dengar sepatah dua kata daripada Dr. Fauziah. Kalau nak cakap Terengganu pun boleh. Silakan Dato'. Kat Terengganu kan ni? Boleh. Kita kat Terengganu ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di atas kapal Conscience. Ada 90 orang di atas kapal ini, dan fokus misi untuk memecah kepungan di Gaza ini pada kali ini ialah khusus untuk healthcare workers ataupun tempatan dan juga kepada jurnalis yang datang dari pelbagai bangsa, pelbagai negara. Alhamdulillah kita dah sampai ke end of Crete Island, dan tadi ada kapal Coast Guard daripada Crete mengintai-intai, tengok memastikan kita okey, insya-Allah. Dan ini kali kedua ataupun kali ketiga lah cubaan untuk masuk melalui Mediterranean Sea, Laut Mediterranean, untuk memecah kepungan di Gaza. Tahun lepas kami juga berkumpul ramai dalam 300 orang. Ya, di Istanbul. Di Istanbul sama juga dengan Prof Afandi. Ya. Tapi disebabkan bendera kapal kami telah ditarik balik pada saat-saat akhir, maka terkadanglah 300 orang tu terpaksa balik. Ya. Pada kali ini kita mendapat Conscience ni mendapat bendera Timor Leste. So alhamdulillah lah, tengah berlayar dan keadaan laut sangat tenang berbanding daripada semalam dan kemarin.